dan Senior PM Aisyah. Okey, apa yang saya boleh simpulkan kat sini, sebenarnya kan kalau kita tengok kintaran kehidupan manusia yang secara umumnya di usia 30 ke 40-an tu kita bukan saja membina kerjaya, tapi sebenarnya kita sedang membina penyakit tanpa kita sedar. Dan di situ jugalah sebenarnya kita berada di dua persimpangan. Sama ada kita nak ikut tangga biru yang kita sebut kat sini, maksudnya kita sihat, kita tahu nak urus kesihatan, kita ada kebebasan ruang dan masa, atau kita nak ikut tangga merah yang mana tangga tu membawa kita ke arah kesengsaraan hidup. Sebab maksudnya kita dah sakit, ubat, okay, follow up ke doktor. Satu ubat, tambah ubat. Macam tadi Diamond pun share, dia punya late father, satu bunch of ubat setiap hari dan akhirnya kidney failure. So itulah yang membawa Diamond pun untuk ubah kehidupan dia kan. So okay, dan di Shwango ni sebenarnya kita bukan selling. Dia ada beza tau, sharing dengan selling. So kalau sharing ni sebenarnya dia melibatkan diri kita. Kita guna produk tu dengan jujur. Sebab tu 5721 yang macam sini Aisyah kata tadi, guna produk dengan jujur. Nombor satu sekali, kena guna produk dengan jujur. So bila melibatkan sharing ni, kita suka produk tu, kita guna produk tu dan kita bertukar pada jenama tu lah. Dan kalau selling ni pula, dia berkait dengan keuntungan. Kita jual saja dan kemungkinan besar kita tak suka pun produk tu, tapi sebab kita nak RM, kita terpaksa jual. So di Shwango kita ada sharing. Okay, so alright, sampailah masa untuk sesi yang terakhir. Saya yakin ramai sangat yang tak sabar mendengar putih-putih bicara beliau. So saya difahamkan sudah hampir 3 dekad bersama Shwango. Lama tak 3 dekad? 2 tahun. Dan masa beliau join Shwango, umur saya 3 tahun. Sekarang dah kan, lama tu 3 tahun, sekarang dah 30 lebih tahun. So ini bukan satu perkara yang biasa. Mesti ada sebab yang membuatkan Diamond kita ni bertahan selama ini. So tanpa membuang masa, dengan segala hormatnya saya menjemput Double Diamond Nurhaliza Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa semua? Alhamdulillah. Seronok kita dengar testimoni daripada first testimoni tadi, second testimoni Mr. Liu sangat menarik. Rasa malu kalau kita rasa tak nak buat bila orang usia macam dia sangat bersemangat. Right. So inilah dia. Kalau orang kata saya masuk tahun 92, saya masuk Shwango. Masa tu orang Melayu hanya ada 2-3 orang. Okay, dan majoriti Cina lah. So biasalah orang Melayu kata ini ubat daripada Taiwan, naik kapal terbang, mahal. Malaysia pun ada Lindsay yang murah kan, kenapa tak nak buat yang murah? Adalah suara-suara macam tu, semua kita dengar. Tapi sampai sekarang, company-company yang dulu yang kononnya yang global tak nampak pun. So bersyukur yang kita stay, kita setia dengan Shwango. Okay? Jadi seperti kebanyakan yang buat Shwango ni, mula-mula apa? Ada krisis kesihatan. Saya pun tak ada beza. Ya? Ada anak saya yang kedua bawa pada Nazri yang asma teruk. Saya pula ada restless, ada migraine kan. Jadi mula-mula tu bila adik saya kata, "Kak, you should take ni," dia kata, "mesti makan ni." Saya pun kata okey. Saya beli satu twin pack, masa tu jaga. Yukian tak ada. Dia jangan twin pack, saya kata dengan anak saya, okey kita share. Kita tengok betul tak. Your auntie kata nanti keluar phlegm banyak, kahak banyak sebab dia asma. Kalau tak betul, kita stop. Kata. Sebab saya pernah makan produk lain, banyak companies ni, tapi tak ada yang kata cerita macam ni. So menarik juga ni, kan?
Jadi saya berkata okey kita share. Alhamdulillah tak sampai seminggu. Memang betul dapat. Oh dia dapat tu kita pun kata logik juga. Dia fikir dia kata sebab badan kita kotor, that's why dia kata tak balance, tak seimbang. So dia kata our body is the best doctor. Dia kata our body heal, dia kata badan kita boleh sembuh sendiri, tapi kita mesti bagi peluang pada badan kita. Jadi kalau ada orang kata macam je kan, kata kat dia, saya bukan nak you bagi peluang kat saya bukan nak you bagi duit kat saya, tak, saya nak you bagi peluang pada badan you rasa kesan produk ni, betul tak? Itu cara dia. Jadi daripada tu bila saya dah yakin tu, jadi rezeki saya dapat kes budak, mungkin ramai dah pernah dengar cerita saya, budak umur 6 tahun yang doktor kata tak ada harapan hidup. Dia ada kanser tumor dekat akar tunjang brainstem ni. Jadi doktor neurosurgeon di sebuah hospital private di Kuala Lumpur kata tak ada harapan hidup, tinggal 2 minggu, 2 weeks to live, dia kata. Dia punya air dah, bila minum air masuk paru-paru dia, jadi paru-paru dia akan lemas kan. So dia kata kemo ke, radioterapi ke, gamma knife ke, dalam negara, luar negara, dia kata tiada dalam kajian perubatan brainstem glioma boleh survive. Dia kata full stop. So dia kata apa nak buat, kata family dia, berdoa sajalah, tak boleh buat apa. Jadi saya bila dengar dapat kes macam tu, saya fikir satu je, saya ada anak, dia anak orang. Jadi saya cakap apa perasaan dia. So saya pun kata, saya tanya upline saya, dia ada diamond sterility. Berarti saya dapat kes, saya doktor cakap tinggal 2 minggu hidup, tak ada harapan hidup, tak boleh buat apa. GHKL pun sudah reject dia, cakap tawakal pun tak nak dia ni, dia kata masuk. So dia kata apa, you all orang Islam senang, time to go, dia kata. Okay, tak ada satu saat cepat, satu saat lambat pun tak boleh. So dia kata cubalah, try lah. So saya pun okey, jumpa keluarga dia, saya pun cerita. So dia punya arwah nenek dia cakap apa, takkan nak biar je. Bomo dah buat dah, bomo sampai ke Johor, dia orang Pekan faham. Bomo sana, bomo sini, yang jadi cerita yang buka mulut suruh pergi scan ni bapa saudara dia. Bapa saudara dia berbalik dari London. Oh, jadi orang educated. Bomo sana, bomo sini, dia kata, for heaven's sake, send him for a scan, dia kata. So barulah pergi scan, nampaklah tumor tu. Itu yang Dr. Halili cakap macam tu. Okay, so lepas tu kata Rudy, tapi dia kata kalau nak cuba syurga 1 hari 1 botol. Beli tak mata kita? 1 hari 1 botol. Dia kata you jangan tanya macam mana nak bagi, you kena tanya why bagi. Kalau dia makan linzi, itu linzi terus pergi sini, dan mulut ni terus pergi dekat dia pergi sini, direct cepat. Dia kata tak apa, tak payah banyak. Tapi makan linzi pergi mana dulu? Pergi kat mulut dulu. Nak keluar dia punya guli-guli hitam-hitam semua tak pergi toilet banyak, dah lama kan. So dia kata kena keluar dulu, barulah dia akan diserap pergi ke hati. Hati akan proses bersih, barulah oksigen dapat diserap dan terus pergi dekat sini, maka the cancer will stop growing. Sebab sel cancer dia tak boleh multiply bila oksigen cukup. Itu dia punya CP dia. Itu dia punya formula. So saya pun tak ada nak tapis-tapis, saya pun terus cakap dengan family dia. So nenek dia kata apa, takkan nak biar aja. Dia pun ambil duit dalam dia punya purse, letak dekat dalam piring kat depan dia. So dia punya aunty, uncle pun semua support beli. So beli 1 bulannya supply jahe linzi. Dulu tak ada ikan tu. So lepas tu bagi makan. First day tu sebab dia lidah dah keluar, sebab air dah masuk paru-paru. So dia tak boleh nak telan kapsul. Dia tak buka kapsul tu pakai syringe. Air kan? Dia pakai syringe, tembak tapi mulut sikit-sikit. The next day lidah dia boleh masuk balik. So dah boleh telan kapsul. So macam mana nak kasih makan 60 biji satu hari? Habis 1 botol, ayah kasih $10. Bribery. The next day, mak kasih RM10. The next day, auntie kasih RM10. 1 bulan, ngam-ngam. Habis. Bawa pergi Dr. Halili, dia dah boleh berjalan. Tangan dah tak macam ni, mulut tangan dah macam ni. Dia punya mata pun dah lari, fokus sebab brain control semua kan.
Okay, yang penting he is still alive. Dah lebih 2 minggu, outlive by 2 weeks. Mula doktor kata 2 minggu kan, bukan sebulan. Lepas tu doktor Hadirin kan, dia pandang scan yang mula, dia pandang scan yang baru, dia pandang budak ni berjalan. Dia tak boleh nak, tak boleh, ni dah tak boleh brain lah. Dia dah sekarang kata tak boleh brain. Dia kata apa tau? Miracle. Hanya satu je perkataan keluar dari mulut dia, miracle, keajaiban. Dia percaya semua dengan izin Tuhan, kan? Jadi masa itulah, okay, salah satu sebab saya nampak Syambu ni satu peluang yang sangat besar. Lagi satu peluang, saya punya arwah ni, mak mentua saya punya cucu angkat, dia kena kecil manis. Doktor nak potong kaki dia sebab dah kena kundis. Lepas tu dia kata apa? Dia minta aloe vera. Saya dulu buat aloe vera. So dia kata, Kak Besar nak order aloe vera. Kak Alung ni doktor nak potong kaki dia. Potong kaki. Apa Besar? Dia kata kecil manis. Buat makan jeruk. Dia makan jeruk, minum air tu, tahu tak? Yang air tu, very dangerous. So lepas tu kan, saya cakap dengan dia, saya dah tak buat aloe vera Kak Besar. Saya makan linzi. Linzi tu kan, lychee Kak Besar tahu lah dia kata. Tak pernah dengar linzi kan dulu. Saya kata dengan dia, harga berapa? 100 lebih. Lagilah dia terpointed. Sebab aloe vera murah. Aloe vera masa tu tak serap saya 60 lebih. Saya kata dengan dia, Kak Besar, takkan terpandang anak kita ni kaki kudung, potong, betul tak? So dia kata okeylah, nanti besok Kak Besar beritahu. Dia consult the husband, dia kata okeylah, hantar dekat ni, dia kata kat tempat kerja dia. Saya pun hantar. Dalam masa tak selesai seminggu, dia telefon sambil dia cerita saya punya bulu roma ni naik. Dia kata apa Kak Besar, terima kasih, Angah, terima kasih. Dia kata, doktor kata tak payah potong sebab dia kudis tu dah gatal. Okay, sebelum tu bila cek tu dia kata tak naik. So maksudnya dah macam daging burger. Dah mati, saya dah mati kan. Macam manis. Lepas tu dia kata, apa ni, sepotong lagi dia beli, tak boleh lebih. Lepas tu so the word case ni lah has been my pillar. Has been my pillar. Ke hulu, ke hilir, ke mana pun saya buat sampai sekarang. Sampai kadang-kadang saya jumpa lama-lama ramai yang lama tak jumpa kan. Dia kata, Kak Liza ni cerita dulu dengan sekarang tak beza kan. Dia cerita. I kata kenapa tak beza? Sebab I tak tipu. When you tak tipu, you tell the same thing, mudah. Tapi kalau you tipu, you kena tipu 10 kali untuk tutup the first line. Ini orang putih cakap. Kan? Jadi buat syampu, do it right from the start. Daripada mula kita buat, kita kena jaga asas kita. Kita punya foundation must be very important. Apa dia asas kita? Kesetiaan kita, dan juga apa? Kasih sayang. Kita punya business based on love. Budak tu sekarang yang brain tumor tu dah kahwin, dah ada anak, dia pergi belajar dekat Jepun lagi. Tu ada. Perempuan yang jadi motor kaki, tak tahu dah berapa orang anak dia dah. Okay. So Alhamdulillah. So apa yang saya buat masa tu untuk pengetahuan anda, ini kat Seremban ada meeting bahasa Malaysia. Dulu bahasa Malaysia, satu Malaysia tak ada. Tak ada meeting bahasa Malaysia. Hanya bahasa Inggeris. Itu pun dekat media hotel, dekat Bukit Bintang area tu. Okay. Semua Cantonese, semua Mandarin. Saya duduk sebab petang, kalau nak pergi Mandarin meeting kat Bahau adalah, tapi itik dengan ayam tak faham kan. So saya pun pindah ke KL, adik saya kata come, I carikan rumah tu, you datang. Saya datang, saya berhijrah ke Kuala Lumpur untuk mengejar ilmu. Sebab I know, saya kata, I kena belajar dan saya kena bersama dengan orang-orang yang tak ramai ni untuk start. Faham tak? Tapi mula-mula dulu, saya tak nak datang ke depan cakap. Takut. Apa saya buat? Saya pakai slipper, saya pakai pants supaya tak payah naik ke pentas. Lepas tu kan, saya tengok kan, selalunya orang Cina lah yang buat presentation kan, sebab Melayu tak ada. Saya dengar dia bercakap, rasa macam rasa nak pegang mic dia, nak ambil kat dia. Kesian dekat dia, sebab kita tahu dia punya we can do better. Tapi sebelum tu rasa tak pandai kan. Dia tanya saya pun, tapi kalau you tengok saya punya tapak tangan, masa tu tulis macam-macam. Atomic absorption spectrophotometry. Okay, high performance liquid chromatography. Precise apparatus yang kita guna.
ni kat sini. So cakap tak ingat kan? Buat semua buat. Lepas tu bila kata tadi 5721 satu single minded, kita kena single minded. Saya masa tu masih buat insurance. Belum kata orang belum pakai jabatan lagi. Bila dia ceritakan kena single minded kan, saya belakang orang. Saya rasa macam speaker tu anak saya ni. Kenapa tak apa ni lagi kan? Sebab apa? Saya masa dulu top Putra agent at Universal. Tanya Mr. Titi Tan. Dia dulu management staff. Kan? Dia kat situ. Saya was a top Putra agent di Malaysia untuk satu ni. Dan income saya memang dah 5 figures. Dapat Australia, dapat di tapi husband tak boleh ikut. Insurance husband tak dapat tiket. Husband dapat tiket. Walaupun dia tak buat. Betul kan? So, tapi kan itulah dia. Jadi dalam pada itu saya fikir balik kan. Saya kata kalaulah this business kata boleh memberi kita jaminan masa depan. Yang saya nampak apa? Saya nampak satu yang saya nak turunkan pada anak-anak, legacy. Because saya dulu kerja bank. Saya tengok kan toki-toki yang datang kat bank saya masuk duit kan. Kaya-kaya. Kalau tak kaya pun walaupun menori getah, masuk duit tukar-tukar macam ni. Bau getah sekerap, tapi duit banyak. Betul? Petang dia beli putih kayu api, malam dia jual mie. Api kereta semua kereta best-best. Saya kata dan mereka ada kedai, ada hardware store untuk anak-anak dia take over. Saya kata anak saya 4 orang, saya tak ada harta, tak ada ni. Apa yang saya nak tinggal? Saya cakap. So saya nampak yang ni satu buah. Ingat tadi saya dengar sekejap apa nama ni audio Diamond Moon. Tak silap saya lah. Dia cerita dia ada kedai lighting kan, lampu. Jadi bermula tu dia tak adalah nak serius ataupun nak pandang dengan show sangat. Tapi dia kata satu insiden berlaku. Kita punya Uptime Blue Diamond berhijin. Dia meninggal, tapi dia kata pendapatan yang keluarga dia warisi selepas dia meninggal lebih daripada gaji dia masa dia masih hidup. Itu yang membuatkan dia fikir yang Shompo ni. Shompo ni adalah satu bisnes yang kita mesti betul-betul serius buat. Sebab biasanya apa? Sebab isteri dia suri rumah. Isteri dia tak tahu pasal Shompo. Tapi bila dia warisi, the husband pass away, dia dan anak-anak perempuan dia 5 orang. Income yang dia dapat dalam Shompo daripada usaha suami dia, income dia lebih, bukan kurang, lebih daripada yang suami dia dapat. So itu yang buat dia buka mata untuk pandang Shompo. So apa-apa pun, yakinlah bila kita buat Shompo ni, as long as you buat betul-betul, I tell you, kejayaan is yours. You nak kejayaan yang kecil atau yang besar, tepuk dada, tanya hati. Apa susahnya? Pada saya cakap, saya tak kisah. Walaupun kalau yang datang ni adalah doktor-doktor pakar bersusun depan saya ni. Dia cakap, okey, penyakit ni. Saya bukan doktor. Saya doktor cendawan. Soalan saya yang pertama, saya akan tanya apa? Bagaimana pertumbuhan anda? Berapa kali anda pergi toilet satu hari? Kentut berapa kali satu hari? Kencing berapa kali satu hari? Dilihat anak perempuannya macam mana? Dilihat isteri macam mana? Saya tak nak cerita dulu pasal all the scientific terms and all that. Dan soalan-soalan ni, walaupun doktor pakar, kadang-kadang dia tak pernah dengar lagi. Tadi saya baca ada satu posting. Dia seorang pakar speech therapist untuk autism. Dia dah lama. So dia kata dia, maknanya dia dah pengalaman mengajar budak daripada tak boleh bukan. Autism kan tak boleh cakap kan. Sampai boleh cakap. Tapi dia kata selepas dah beberapa tahun, diorang ni semua dah remaja, budak-budak yang dulu dia ajar. They are coming back with what? Schizo, bipolar disorder, mental tau. That's already mental. Maksudnya, speech therapy yang dibagi rawatan untuk autism, it's not enough. Tak cukup untuk baik pulih. Dia punya body base dia, which we know is what? Perut, tetap, microbiome dan sebagainya. Perlunya keseimbangan, balance
Tak boleh hanya satu je. Itu sebab kalau betul kata Nazri tadi, jangan ingat bila makan cepat baik. No, we have to understand dan we have to educate ourselves. Yang paling penting sekarang ni kita datang, kita belajar. Orang tak nak ikut tak apa, kita belajar apa dia punya early signs, apa dia tanda-tanda dia, kena kentut berapa kali, kena ni, kenapa bibir hijau lah, dengar lah tadi kan bibir biru, kenapa macam ni. So knowing ataupun bekal dengan kita punya body punya language sangat penting. Bukan hanya sekarang. Remember, your upline is not with you all the time. Akan sampai masa masing-masing go separate ways. Mungkin dia dah pindah ke apa kan. So masa tu baru you rasa nak tanya upline tak boleh. So datang belajar untuk diri sendiri, untuk kesihatan sendiri, untuk kesihatan keluarga. Okay, that is very important. Maksudnya jangan fikirlah duit dulu. Sebab kalau duit banyak pun kalau sakit tak guna kan. That's our. So kita kena faham apa tadi perkembangan lancar macam mana. Mesti lancar. Kalau tak lancar, buat jadi apa yang berlaku? Makanlah produk Royal di RM1,000 ke, it's not absorb, tak diserap. Okay? Sedangkan kita tahu botol kena keluar dulu, baru nutrition boleh masuk. Yang budak tadi ingat tak? Satu botol satu hari. Kalau dia makan 5 biji aja satu hari, belum tentu tumor dia boleh hilang macam tu. Faham tak? That's the logic of it. We have to understand. Tapi dia tak perlulah kata kena bombastic language, kena ada degree berjela-jela untuk nak bercerita dengan orang. Saya tak kisah, saya cakap kalau siapa pun dia, walaupun raja, walaupun maharaja, sesiapa pun, hakikatnya pun tak ada siapa yang suka berpuasi, tak ada siapa yang suka sembelit, betul tak? Tak ada siapa yang tak sedih bila anak eczema. So, apa yang kita ada ni, aset ilmu yang kita ada ni, sangat sayang kalau kita tak sampaikan. Tak sampaikan. You cuba cakap dengan saya, kalau you tak buat, you buat benda lain. Ada ke orang yang datang untuk rumah you? Ada orang jual Renzi ke kat rumah ni? Ada kan? Tak pernah. Tak ada pernah orang datang macam tu kan? Ada orang jual Renzi ke kat rumah ni? Tak ada kan? Ataupun kalau you katalah, alah, tak payah buat, tak susah. Aku print flyers 1,000 kopi. Ya, upah orang boleh masuk dalam post box. Sakit jantung, Renzi. Cancer, Renzi. Mesti boleh kaya. Ataupun apa? Pergi ke hospital. Jumpa orang je bagi. Boleh tak? Apa yang kata apa? Kita pun dulu pernah fikir lah. You sendirilah. Kalau you tengok dalam post box ada banyak flyers. Apa you buat? Buang kan? You cakap kan? Satu juga. Dia perlu ada bonding. Dia perlu ada apa? Dia perlu ada perhubungan. People don't care how much you know until they know how much you care. Bila dia tahu yang you ambil berat tentang diri dia, tapi kita ambil berat ni kita kena cerita apa? Kena fikir long term. Jangan fikir sekarang. Orang boleh fikir cukup tak gaji sampai hujung bulan. Bulan depan cukup tak hujung bulan. Especially orang lain tak maaf cakap. Betul tak? Dia tak ada nak fikir jauh. Okay. Kita kena ajar dia orang untuk fikir jauh. Saya kerja bank, saya tengok bankers, walaupun guru-guru pakai tie pemain lagi, masuk gaji, dapat gaji, tinggal singgit dulu. Kan? Betul tak? Itu sebabnya saya buat insurance. Saya nak ajar dia orang apa? Saving. When your children are ready for college, you ready dari segi kewangan. Tapi lepas tu saya dapat campur. Insurance pun baik-baik. So, bagi saya, bila kita tak faham pertumbuhan mesti lancar, kita mesti tahu tanda-tanda orang yang kurang oksigen. Dasar kurang oksigen ni apa? Bahaya. Bila kena kanser cepat membiak. Faham kan? Lagi satu, kalau badan kita diserang oleh apa kuman patogen, kita punya askar kena beranak jadi ramai. Dia tak boleh ramai sentiasa. Bila ramai sentiasa leukemia. Sel darah putih banyak leukemia. Tapi bila dia kena serang, sepatutnya dia kena beranak jadi 1 juta dalam masa 2 hari. Dan untuk perkara itu berlaku, dia perlu oksigen yang cukup. Barulah dia boleh lawan tadi. Kalau tidak, virus akan pergi sampai ke hati, akan invade semua organs, collapse semua organs, habis.
intubated ke, apa ke, faham tak? Jadi kita bercerita ke orang sekarang ni, walaupun dia segar-bugar, sihat, we have to tell them, these are the early warning signs. Apa dia tanda kurang oksigen? Susah bangun pagi, cepat mengantuk, ulcer mulut, tonsil, radang, pucat dan penat. So dia pergi, gila, anak macam ni. So saya pernah ada satu kes, anak dia meninggal dia kembar. Dia kata, apa puan, kalau saya jumpa puan dulu lagi, kata mungkin anak saya selamat. Tak baiklah cakap macam tu, saya kata dah ajar. Tapi dia kata, memang dia ulcer tak habis-habis. Ulcer sini, ulcer sini, ulcer sini. Tanda kurang oksigen. Kita tak ada 2 orang tau. Okay, so ingat tadi 6 tanda tadi. Selain daripada cuma-cuma tak cukup oksigen, itu betul lah kan. Tapi yang penat, tonsil radang, ataupun ulcer mulut, asyik mengantuk, susah bangun pagi, itu semua tanda kurang oksigen. And then apa lagi yang kita kena cerita? Dan kita cerita apa? Kalau nak merawat penyakit, mesti pahit, mesti bitter. So apa dia kekuatan linzi? Ganoderic acid yang jauh melebihi ginseng, jauh melebihi ginseng. So kekuatan ganoderic acid tritipins ni yang sama juga kalau kita tengok orang yang percaya herba-herba, orang tua yang percaya herba pahit tau. Kalau ada produk dia kata ada linzi manis, ada produk manis. Saya kata kalau manis tu, sedangkan gula adalah musuh badan kita, betul tak? So ilmu ni kita kena belajar. Jangan anggap kita buat ni, just because kita syuangku tunjuk aja katalog, tunjuk aja ni, ajar aja lepas tu dapat. Tak boleh. Dia kena buat sampai apa you cakap, apa yang keluar daripada mulut you, orang nampak it is logic dan dia faham, dia pernah dengar dan sebagainya. Faham tak? Jadi kat sini yang kita beruntung ni, bersyukur ni, out there, whether Europe atau US, semua sekarang ni are looking into linzi. Cuma dia tak jumpa dan memang dia takkan dapat linzi yang patented keluaran laboratory. Pasal kita ada hak mutlak. Untung tak kita? Tapi untung ke kalau tak buat? So kena beritahu, we are very privileged, we are very blessed, bersyukur kita ada sesuatu yang hebat. Dia tak nak, tak apa. One say no, you say next. Tetap. One say no, you say next. Tetap. Dia tak nak, tak apa. Dia belum nak, itu saja. Dia belum nak. Hakikatnya tak ada orang yang suka sakit. Semua orang nak sihat. Betul tak? Jadi kita, bagi saya yang dah 34 tahun dalam syurga ni, I can only say syurga tak susah. It's all in the mindset. Where you put you punya priority. Mata you nak pandang apa, telinga you nak dengar cerita apa, mulut you nak keluar kata-kata apa, hati you nak fikir apa. And it's all within your control. Okay? And God knows. God knows apa yang ada kat sini. Dia akan memudahkan. Dia akan memudahkan. Trust me. Okay? So we are in a very honorable business, but we have to understand kenapa perlu dapat healing crisis. Fahamkan, jangan takut pada healing crisis. It is good, bagus untuk dapat healing crisis. Tanda botol nak keluar. Ingat cerita tadi, dia tak keluar guli-guli. Kan? Itu sebabnya saya cerita tadi untuk you all share dengan orang. Kena keluar guli-guli itu. So kalau tak keluar guli-guli itu, makanlah apa-apa nutrition mahal pun, it's a waste of money. Okay? Fahamkan itu. So, from time to time, saya boleh katalah, saya dah pergi overseas trip, saya rasa dekat 40 kali. If you want to talk about perks, imbuhan, ganjaran, okay? Tapi bukan itu jadi impian saya. Bila you dah pergi overseas trip, mula seronok lah. Lepas tu nombor 2, alah biasa. Lepas tu dah tak lupa dah. Saya ingat lagi Rudy saya cakap, to me pergi overseas seperti dapat rehat. Kata Rudy, why you cakap macam tu Sekarang saya cakap dengan orang. Dia kata kepada saya, pergi overseas trip dapat rehat.
Sebab Dalman tak kacau. Tapi betul. Tapi itulah dia priority, keutamaan kita. But at the end of the day, percayalah, semakin hari kita semakin tua. Okay? Kita, everybody will be tua don't worry, you will be tua. Bila dah tua, kita punya keutamaan kita berubah. What is important in life? Apa yang penting? Okay? Membawa sinar harapan pada orang, memberi harapan kepada orang, and then nikmat dia, dia datang dengan apa? Packages, banyak nilai-nilai tambah kita buat shopping, added value, benda-benda yang di luar jangkaan kita. You can really see in the eyes, ada mata-mata orang-orang yang kita jumpa dalam shopper ni, you can really see the sincerity, keikhlasannya. Dan keikhlasan ni datang apa? Daripada bersangka baik. Always, okay, it's my time up. Sekejap, okay. So, saya berharap, sangat-sangat berharap orang-orang Seremban, okay, gear up, masuk auto cruise terus. Masuk auto cruise, kenapa tu lagi gelap? Auto cruise terus. Game lah, terus. Yalah. Bersungguh-sungguh cerita kat orang, okay? Macam mana you rasa seronoknya nak tolong orang dan ia akan membantu ramai orang. Tak bolehlah cerita sikit-sikit. Bila cerita sikit-sikit, orang terima sikit-sikit. Kan? Bila you cerita bersungguh-sungguh, ikut dia, buat dengan dia. Nampak kan kat dia? 111 tu, coffee blend ni. Jangan ingat semua orang boleh buat tau. Hey, not everybody can do 111 tu. Kerana kita rasa senang kan? Ada yang tak boleh. Padahal nak buat susah ni. Minum kopi lah. Kan? Tengok Janice. Blue Diamond Janice. You drink coffee kan? Macam tu je. Kenapa itu tak boleh tanya orang macam tu? You drink coffee kan? Kenapa? Ego ni. Hey, kau dah jual kopi pula dah. Kalau dia jual kopi, you boleh pergi overseas, you boleh membuat bisnes yang boleh diwarisi. Why not? Betul tak? Why not? So, you have to be a mental warrior. You kena jadi juara mental. Yang you nak control is yourself. Bukan orang sebelah you, bukan orang yang share bantal you, bukan orang yang kita rasa ada berani kita. Belum tentu semua. Bukannya berniat buruk, berniat baik, dia tak nak kita gagal. But kita prove the best revenge is success. Success is the best revenge. So, you buktikan pada dia. Bila dia dah berjaya, kan? Dia dah berjaya, dia akan kata, I wish I followed her. Itu jam. Saya pernah ada orang cakap, ibu susuan anak saya. Dia kata, Liza, dia bersifat pertama tempat saya dulu. Bila saya kata saya nak pindah KL, Liza berani pindah KL. KL tu setapak duit dia. Setapak langkah duit. Memanglah setapak, tapi setapak duit kami yang kata. Tapi saya jumpa dia beberapa tahun lepas tu, dia kata apa? Liza, kalau lah kami yang buat apa yang Liza buat, kalau tak dapat macam Liza pun, dapat tempias pun jadilah kan. Dia kata, tempias tu tak, hujan yang sikit-sikit tu pun enough lah. You don't get the rain pun tak apa. Banyak tak dapat pun tak apa, dapat sikit-sikit pun cukup. Betul kan? Betul. So, bersyukur kita ada coffee. Start dengan coffee, but don't just stay with coffee. Coffee is just the opening. Okay, daripada coffee tu nanti kita boleh start with the other products. Definitely we need the linseed. Everybody needs linseed. Betul tak? Setuju tak? Everybody needs linseed. You baca lah dekat media sosial. Tak larat membaca sekarang ni. Banyak kes-kes kanser berkaitan hari-hari kan. Dan really can bring tears to your eyes. Anak-anak yang kehilangan mak. 5 anak kehilangan mak. Okay? Anak-anak yang kehilangan ayah. Isteri yang kehilangan suami. Okay? So kita ni sekarang ni hanya nak apa? Nak mewujudkan awareness, kesedaran. Okay? Semua yang hidup akan mati. Tapi kita mengharapkan apa? Ikhtiar. Ikhtiar untuk apa? Untuk mencegah. Ikhtiar untuk bersihkan badan kita dalam perjalanan dia nak jadi sakit ni supaya dia jadi sihat semula, insyaAllah. And I assure you, Syuamku will never fail you because saya nampak
Daripada mula saya buat Syuangbu sampai sekarang, the product has never failed. The product has never failed. Our CEO, our directors, and kita punya R&D team, they are the best. Okay, product are top notch products. Okay, jangan nak berdebat lah dengan orang-orang Syuangbu lama-lama ni, otai Syuangbu ni. Akhir-akhirnya kita kata apa? Kau suka kau punya sembelit, kau simpan je. Kau suka kau punya buasir, kau bela je. Kan? Kau lah kita cakap macam tu kat dia kan. Tapi kalau dia dah untuk kita kan, dalam hati kita tak apalah. Kau simpanlah kau punya buasir, kau simpanlah kau punya sembelit. Kau simpanlah duit kau banyak-banyak. Esok kau tahu kau nak Syuangbu, kau tahu macam itu. Jangan tukar kita punya phone number. Boleh? Boleh. So be strong, have the right mindset, and sentiasa bersyukur. Allah has given us a fantastic peluang. Okay, do our best, and Allah will take care of the rest, insyaAllah. I wish you all the best in your future, and health, happiness, insyaAllah, ya. Dan kita jumpa lagi di puncak kejayaan. Terima kasih Dato' Daiman Nurliza Hussein atas info inspirasi yang sangat teruja tak dengar. Okay, semoga kita semua dapat memanfaatkan sebaiknya. Dan Dato' Daiman Nurliza layak untuk diberi satu lagi tepukan syukur. So, mengenali Syuangbu ni memang satu anugerah terindah. Saya selalu dengar ayat ni daripada cerita lama. Tapi masa awal pelibatan saya dalam Syuangbu, saya rasa benda tu biasa-biasa je. Sehinggalah bila saya orang kata mula diuji dengan ujian anak, kemudian Allah izin untuk membaik, baru saya faham apa maksud anugerah terindah tu. Memang kita semua belum tiba di destinasi itu, tapi kita dalam perjalanan ke sana dan beruntungnya kita di Syuangbu, kita tidak menggadaikan kesihatan. Sebab kita ada ilmu pendidikan yang mengajarkan kita tentang kesihatan dan insyaAllah along the way tu kita akan dapat kebebasan wang dan masa. Okey, itu saja untuk malam ni. Terima kasih buat semua yang hadir. Semoga kita berjumpa lagi.